Udhkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu semua ingat pada Allah. Aku, Tuhan kata, aku bernama Allah. Dzikran katsira. Ingat apa ni? Ingat ia sebanyak-banyaknya. Hendaklah kamu ingat pada Allah sebanyak yang boleh. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kamu bertasbih kepadanya. Tasbih makna kita panggil membersihkan Allah daripada segala sifat kekurangan. Sifat malah, sifat tak reti, sifat miskin, sifat jahil, sifat lemah. Segala sifat yang kita sendiri tak mahu. Dia tak ada orang nak sifat-sifat tu. Malah, mana ada orang nak. Miskin yang ada orang, mana ada orang nak. Letih, tak ada orang nak. Benda-benda kita panggil sifat naqais, sifat kurang. Kewajipan kita membersihkan dari hati buruk kita sampai tutup kata kita mengenai Allah kita daripada sifat-sifat ulu ni. Bukratan, pagi, wasilan, petang. Pagi, petang, siang, malam, hendaklah hati kita mesti bersih diri kita mengenai dengan Allah daripada sifat-sifat yang kita sendiri tak mahu. Maka kita panggil sifat naqais. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang mendoakan kepadamu dan semua malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Tujuannya supaya Allah mengeluarkan kamu, memerdekakan kamu keluar daripada bermacam-macam kegelapan kepada cerah. Wa kana bil mu'minin rahima. Dan Allah memanglah sangat-sangat kesianlah pada orang mukmin, tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyah, kata-kata hormat, kata-kata hormat manusia hari berjumpa dengan Tuhan. Salam, salam. Kalau kita ada panggil Assalamualaikum, dia berjumpa dengan orang lain, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum ni jugalah akan kita kata kepada Allah bila kita berjumpa dengan dia di akhirat nanti. Wa a'adda lahum ajran karima. Dan Allah menyiapkan untuk manusia semua yang mukmin tadi pahala yang mulia, yang mempunyai status kita panggil pahala, upahan, bonus, apa grant kita panggil, akhirat akan disiap untuk kita.